Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya muliakan Fadil Ustaz Yusaini Yahya, Mudir Matin, para asatizah, para guru, para alim ulama, para guru matin, tuan-tuan, ibu bapa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah malam ni kita akan sambung pada bab yang ke-67, hadis yang ke-122. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ke-67, babu la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsatu syatin. Bab pada menyatakan janganlah seorang jiran meremehkan jirannya walaupun pemberiannya hanya kaki kambing. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malikun an Zaid bin Aslama an Amr bin Muadz al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minat la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'u syatin muharraqin. Daripada Amru ibnu Mu'az al-Ashhali, daripada neneknya bahawasanya neneknya telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum perempuan yang beriman, janganlah seorang daripada kalian meremehkan jirannya walaupun pemberiannya hanya kaki kambing yang dibakar. Baik. Dalam hadis ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sebutan terhadap wanita kerana wanita ini sukakan kebaikan kepada orang. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kebaikan yang mereka lakukan tersebut dipilih-pilih. Dilihat yang berharga itu suatu yang mahal. Jadi Nabi SAW ingin maklum kepada wanita bahawa jangan memandang rendah pada hadiah walaupun harganya murah, kecil, walaupun sekaki kambing. Maksudnya dibuat sup, dibagi hadiah kaki kambing tersebut dengan sup kaki kambing, pun jangan tolak, pun jangan pandang hina, jangan pandang remeh terhadap hadiah yang diberikan oleh jiran. Karena wanita kebiasaannya memandang kepada benda yang berharga pada kualitinya dan sebagainya. Tapi pada hadis ini Nabi SAW mengajar kepada golongan wanita khususnya untuk memandang tinggi pada apa-apa hadiah yang diberikan oleh jirannya, walaupun benda itu benda yang remeh. Terus. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Adamu qala haddatsana ibnu Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsan syatin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum perempuan yang beriman, wahai kaum perempuan yang beriman, janganlah seorang jiran perempuan meremehkan jiran perempuannya walaupun pemberiannya hanya kaki kambing. Baik. Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala ada menambah pada hadis yang tadi dibaca dengan permulaan hadis tersebut, tahadau fa innal hadiyata tuzhibu wahara sadri. Bagi hadiahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadau, baca tahadau, bukan baca tahadu. Tahadau, tahabbu. Beri hadiah sesama kalian akan bertambah kasih sayang. Jadi dalam hadis ni juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ajar kepada kita, suruh kita ni banyakkan memberi hadiah sesama kita. Banyakkan memberi hadiah sama kita. Tapi dikhususkan kepada wanita dalam bab ni kerana mereka adalah tempat kebaikan tersebut. Yang biasa melakukan perkara ni kebanyakannya adalah golongan wanita. Sebab tu Nabi khususkan kepada mereka dalam sebutan tersebut. Terus. Bab yang ke-68, babu syikayatil jari, bab pada menyatakan keluhan jiran. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Safwan bin Isa qala haddatsana Muhammad bin Ajlan qala haddatsana abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم أخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku jiran yang menggangguku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau pulanglah dan keluarkan barang-barangmu dan letakkannya di jalan. Maka lelaki, baik, di sini dalil boleh untuk kita mengadu kepada orang yang layak tentang masalah yang berlaku daripada jiran kita. Boleh kita adukan kepada pihak yang wajib ataupun pihak yang punya kemampuan untuk menyelesaikan urusan kita tersebut. Jadi ini diadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jirannya yang menyakitkan dia, maksudnya menyusahkan dia. Maka nak elakkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar perkara tersebut, Nabi suruh dia keluarkan barang-barang, letak di jalan. Barang-barang letak di jalan untuk protes lah, untuk protes kepada jiran tersebut. Saya pernah tanya kepada guru saya Syekh Yusri hafizahullah taala, adakah ni termasuk dalam demonstrasi jalanan? Ini pun demonstrasi juga ni. Nah, adakah boleh macam ni? Kata Syekh, ghair ba'id. Dan dia tak jauh daripada kita katakan sedemikian, cuma dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Syarat tidak mengganggu orang lain. Nah, terus. Maka lelaki itu pulang dan mengambil barang-barangnya lalu meletakkannya di jalan. Maka orang ramai pun berkumpul di sekitarnya sambil bertanya, apa yang berlaku kepadamu? Dia menjawab, jiranku menyakitiku, lalu aku ceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, engkau pulanglah dan keluarkan barang-barangmu dan letakkannya di jalan. Maka mereka, orang-orang di situ pun berkata, ya Allah, laknatilah dia, ya Allah, hinakanlah dia. Lalu kejadian tersebut sampai kepadanya, yakni jiran tersebut. Maksud bila orang lalu, orang pakat tanya, apa kena ni? Jadi ada perkara yang kalau kata melibatkan jiran dengan jiran yang sampai tidak boleh diselesaikan dengan ucapan, tak boleh selesai dengan cara yang elok, maka boleh diselesaikan dengan cara pergi bertemu dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, dan kemudian lihat daripada hukuman yang diletakkan oleh orang tersebut. Boleh faham tuan-tuan? Jadi tak semestinya keluar di jalan terus. Nabi yang arahkan di sini untuk keluar di jalan. Bukan makna di sini kalau kata kita ada masalah dengan jiran, lepas ni terus kita buat di jalan, bagi tahu ke orang jiran kita sekian. Tak, bukan itu makna dia. Sebab tuan-tuan jangan baca hadis ni pada bab ni terus. Baca sebelum ni lagi. Sebelum ni Nabi suruh kita berbaik dengan jiran. Kalau jiran kita orang jahat, bagaimana kita nak tahammul, nak menanggung kejahatan jiran kita dan sebagainya, kan? Dah baca dah hadis sebelum ni. Jadi jangan ambil satu hadis tinggal hadis yang lain. Salah kalau ambil hadis yang ni saja. Lepas tu terus dia nak protes dengan jiran dia tersebut, nak tunjukkan jiran dia ada salah dengan dia. Tahap kesalahan yang bagaimana? Sampai dia boleh cerita kepada pemimpin pada waktu tersebut ataupun pihak berwajib untuk selesaikan isu tersebut, dan lihat kepada hukuman yang diletakkan oleh pihak berwajib. Nampak tak? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala punya seorang jiran yang dia ni memang suka sakitkan hati Imam Abu Hanifah. Setiap malam dia akan minum arak dan dia main muzik dalam rumah dia. Orang-orang jiran-jiran yang lain dah tak berani nak tengok kerana dia ni panah barang. Satu malam senyap, tak bunyi apa. Nah, Imam Abu Hanifah pula pergi rumah dia, tanya, mana dia? Kalau kita senyap, mampus dah apa balong ni. Nah, alhamdulillah mati dah. Dak, Imam Abu Hanifah pergi tanya pula. Ditanya pada jiran-jiran yang lain. Kata orang ramai jiran-jiran kata, alhamdulillah wahai imam, dia telah ditangkap polis. Polis ditangkap. Mana siapa yang adu kepada polis? Siapa yang adukan kepada polis tentang masalah tadi? Terus Imam Abu Hanifah pergi ke balai polis. Sampai di balai polis, polis terkejut tengok Imam Abu Hanifah datang ke balai. Maka disambut Imam Abu Hanifah dengan hebat,
Kemudian ditanya, apa tujuan tuan datang ke sini? Kata dia, saya nak bebaskan jiran saya. Dia kata, jiran tuan ni orang yang jahat. Kami dengar laporan banyak bahawa dia menyakitkan tuan dan jiran-jiran sekeliling. Kata dia, saya nak bebaskan dia. Saya akan jamin dia. Maka dikeluarkan. Tengok-tengok Imam Abu Hanifah yang keluarkan dia daripada tempat sebut. Menangis dia dan akhirnya menjadi murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini akhlak. Nah, akhlak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak dapat akhlak macam tu, nah, susah lah. Susah. Ni akhlak orang panggil akhlak muhsinin. Orang-orang yang ihsan, yang memaafkan orang yang buat salah dengan dia. Dia faham tuan-tuan. Tapi kalau dah tak mampu dah, tak sanggup lagi kita nak berhadapan dengan masalah tersebut, boleh adu kepada yang pihak berwajib dan lihat apa hukuman yang diletakkan. Antaranya yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi SAW bagi hukuman dan sahabat ini buat setelah diarahkan oleh Nabi SAW. Bukan dia pergi buat dulu, tu bertanya kat Nabi. Tak. Dia tanya dulu dalam hukuman, dalam masalah ni macam mana kita nak buat. Nabi kata, keluar di jalan, letak barang kamu di depan. Nampak tak? Maksudnya protes dengan cara tidak bercakap itu kadang lebih berkesan daripada bercakap di depan jirannya. Maka tu yang berkesannya. Makanya dia dengar orang laknat, orang pakat marah, orang pakat maki hamun, apa jiran apa yang macam ni, sampai ke telinga dia. Dan akhirnya dia pun pergi kepada jiran tersebut. Dia kata, masuklah, kembalilah kamu ke rumahmu, saya tidak akan menyakitkan kamu lagi. Tu cara dia. Faham tak? Tanpa mengeluarkan ucapan. Tanpa mengeluarkan ucapan. Biar orang lain yang sebut. Terus. Maka dia pun segera menemuinya dan telah berkata, kembalilah engkau ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali. Kau Ali. ingatlah saya punya step sebut tadi. Bukan terus protes. Bukan terus kita nak apa ni, buat benda yang menyebabkan jiran kita tadi akan terasa dengan kita. Tak. Ada step dia. Apa tahap dia yang menyebabkan dia tadi boleh untuk dilaksanakan sedemikian. Terus. وبه إليه قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جهيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إنا لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, seorang lelaki telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jirannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bawalah hartamu dan engkau letaklah di atas jalan, maka orang yang melewatinya akan melaknatnya, maka setiap orang yang melewatinya pun melaknatnya. Lalu dia, yakni jiran yang mengganggu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah berkata, apa yang aku terima ini daripada orang ramai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya laknat Allah itu adalah lebih di atas laknat mereka. Kemudian Nabi bersabda kepada yang mengadu, sudah cukup bagimu, atau kata yang seumpama dengannya. Nabi kata cukup dah. Dia dah dapatkan habuan dia. Apa yang kamu adukan tadi, dia dah dapat habuan dia. Nabi suruh masuk balik ke dalam rumah laki tadi. Terus. وبه إليه قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض قال أقد أرأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا جاءك جبريل عليه السلام رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. Daripada Al-Fadl, yakni Ibnu Mubashir, dia telah berkata, aku telah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata,
telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia mengadu tentang permusuhannya terhadap jirannya. Ketika dia yakni lelaki itu duduk di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, dan lelaki tersebut telah melihat baginda menghadap seorang lelaki yang memakai pakaian putih di sisi maqam Ibrahim, di tempat yang biasa orang ramai mensolatkan para jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tiba. Lalu dia bertanya, "Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, siapa lelaki yang telah aku lihat bersamamu yang menghadap kepadamu dan berpakaian putih?" Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Engkau telah melihat akan kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril alaihi salam, utusan Tuhanku. Sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak jiran, sehingga aku mengira bahawasanya dia, yakni Jibril, akan memberikan untuknya jiran warisan." Dia ada seorang lelaki datang mengadu dia bermusuh dengan jirannya. Nah, jadi waktu lelaki tersebut yang mengadu tadi duduk di antara ruknul wal maqam, yakni rukun Yamani dan maqam Ibrahim, atau rukun, minta maaf, rukun wal maqam ataupun rukun Hajar al-Aswad dengan maqam Ibrahim. Dia duduk di situ. Berdatang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nampak, lelaki tadi nampak Rasulullah menghadap kepada seorang lelaki yang berpakaian putih. Dan Nabi bersembang dengan lelaki tersebut. Dan kemudian lelaki tadi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa lelaki yang bercakap dengan kamu tadi ya Rasulullah?" Nabi tanya, "Kamu nampak?" Maksudnya tak semua orang nampak. Saya nampak. Itu kebaikan, kamu dapat kebaikan yang cukup banyak. Kenapa Nabi kata macam tu, tuan-tuan? Karena dia sabar dengan jiran dia. Nampak tak? Dia sabar dengan jiran. Mula dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan jirannya. Tapi dia sabar. Kesabaran tersebut menyebabkan Allah Ta'ala beri anugerah kepada dia sehingga dia mampu melihat Jibril alaihissalam. Nampak tak? Kesabaran tadi menyebabkan Allah Ta'ala beri anugerah dilihat Sayyidina Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi kata, "Kamu mendapatkan kebaikan yang banyak karena kamu telah melihat Jibril alaihissalam. Itu adalah utusan Tuhanku." Dan Sayyidina Jibril alaihissalam sentiasa berpesan suruh kita buat baik dengan jiran. Hatta kalau dia buat jahat sekalipun, buat baik juga dengan dia. Nampak tak? Dan anugerah dia apa dia? Seperti yang didapatkan oleh lelaki ini, melihat Jibril alaihi assalam. Terus. Bab yang ke-69, babu man adza jarahu hatta yakhruja. Bab pada menyatakan orang yang mengganggu jirannya sehingga dia keluar. Wa bihi ilayya qala haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana Arta'u bin al-Munzir qala sami'tu yani Aba Amir al-Himsi qala kana Thawban radhiyallahu anhu yaqul ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. Daripada Abu Amir Al-Himsi, dia telah berkata, adalah Thawban radhiyallahu anhu berkata, tiada daripada dua orang. Thawban adalah gulam Nabi SAW, pembantu Nabi SAW, hamba Nabi Sayyidina Thawban, yang sentiasa rindukan Rasulullah walaupun setiap hari tengok Rasulullah, tapi sekali sedetik tidak melihat Nabi, dia rindu dengan Nabi SAW. Terus, dia daripada dua orang lelaki yang saling memutuskan hubungan persaudaraan lebih daripada 3 hari. Ini kalau kita bermusuh dengan seorang lebih pada 3 hari, ini dilarang dalam syarak. Ini akan dibahas nanti pada hadis yang bukan hadis itu, pada bab yang ke-189 dalam kitab kita ni. Bab sampai berapa aja? 138 tak sampai, tuan-tuan. Tak sampai, nanti cetakan kedua, jilid yang kedua insya-Allah akan masuk bab tersebut. Cuma siapa yang tidak bercakap dengan jirannya karena permusuhan lebih daripada 3 hari, maka apa balasannya akan disebut nanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicelakakan oleh Allah Taala. Nak elakkan daripada celaka tadi bagaimana, tuan-tuan? Mulakan dengan salam. Siapa yang mulakan dengan salam, maka dia telah menyambung pada waktu tersebut, walaupun yang diberi salam tadi tidak jawab. Kira dia dah terlepas daripada laknat tadi. Tapi kalau dua-dua terus berterusan dalam keadaan tadi,
maka dia tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam nisfu Sya'ban antara malam yang mana dimustajabkan oleh Allah taala doa, kecuali orang-orang yang memutuskan hubungan. Seperti yang disebutkan tadi. Tak terima mustajab doa dia, tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, maka celakalah salah seorang daripada keduanya, lalu mati keduanya atas yang demikian daripada putus hubungan, melainkan celaka keduanya sekali. kalau mati, kalau ni celaka salah seorang daripadanya, kalau mati dua-dua, celaka dua-dua tu dia. Kalau mati kedua-duanya dalam keadaan mereka tidak berbaik-baik semula, nah, tak berbaik-baik lagi, maka celaka kedua-duanya sekali. Terus, dan tidak ada seorang pun yang menzalimi jirannya dan dia menyakitinya yang perbuatannya tersebut membuat jirannya keluar dari rumahnya, kecuali dia pasti akan binasa. ya. Kalau Nabi jelas, jangan sakitkan jiran. Jiran kita siapa dia? 40 di depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Itu jiran di kalangan manusia. Jiran kita di kalangan malaikat Allah Ta'ala yang ada di kiri dan kanan kita. Nah, itu jiran kita juga tu. Jiran kita yang hampir dengan badan kita, anggota tubuh kita, iaitu rakyat kepada jantung hati kita. Itu semua jiran kita ni, tak? Jiran kita. Jiran kita di kalangan yang paling hampir dengan kita, di kalangan manusia, yang dalam rumah kita, isteri kita, anak-anak kita, tu jiran kita. Jangan tengok tak 40 orang sebelah rumah ya. Dalam rumah dia tak jaga hati. Nah, ni semua jiran kita ni, termasuk anggota tubuh kita, termasuk malaikat yang ada di atas bahu dua kiri kanan kita. Malaikat Raqib dan Atid, yang kata ulama mereka ni adalah pencatat, tugas malaikat Raqib dan Atid adalah pencatat amalan baik dan buruk. Dan tempat duduknya di mana? Khilaf di kalangan ulama. Sebagian kata di bahu kiri dan sebahu kanan. Sebagian kata di ni anfaqah, di bulu janggut ini, yang di bawah kalau bagi lelaki. Nah, dan satu makruh buang bulu ni. Karena ni kata sebahagian ulama tempat duduknya Raqib dan Atid. Sebahagian kata di giginya geraham, duduk di geraham seorang tersebut. Habis itu yang tak ada gigi dah, Ustaz, macam mana? Kira malaikat tak duduk terus lah, no? Banyak tempat lagi boleh duduk, no? Kalau tak duduk pun dia boleh tulis. Macam nak cabut gigi geraham, tak bagi malaikat duduk. Tuan-tuan, kalau orang buat maksiat kepada Allah Ta'ala, dia telah menyakitkan jiran yang hampir dengan dia, iaitu malaikat tersebut. Bila malaikat tersebut sakit, dia akan tahan dulu daripada menulis kejahatan yang dilakukan setelah selesai 6 jam. Sebut dalam hadis. 6 jam, berlalu masa 6 jam masih tidak taubat lagi daripada dosa tersebut. Kalau taubat, maka malaikat tak akan tulis. Masa nak ditulis, bila dia buat jahat, kalau buat baik, terus malaikat Raqib akan tulis. Pencatat kebaikan akan tulis terus. Tapi kalau buat jahat, masa malaikat Atid nak tulis, pencatat kejahatan nak tulis, malaikat yang baik yang mencatat kebaikan kata, nanti dulu, sabar, tunggu selepas 6 jam. Setelah 6 jam tidak lagi taubat, maka barulah ditulis. Itu pun satu sahaja kejahatan, satu sahaja ditulis. Hak baik tadi tulis 10. Kalau niat baik tulis 1, niat baru tulis 1. Macam mana malaikat tahu kata dia niat? Dibau dengan bauan yang harum pada niat yang baik tersebut. Haruman tadi akan menyebabkan malaikat, oh ini benda baik, ditulis 1. Buat 10 kebaikan dicatat. Faham? Yang jahat tak dicatat lagi, sehinggalah dia berlalu 6 jam baru dia catat 1 sahaja. 1. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat tersebut. Tapi tuan-tuan, apa yang disebut oleh malaikat pada selepas tu? Pas malaikat catat 1, malaikat akan kata, ya Rabb, arihna minhu. Wahai Tuhan, rehatkan kami daripada dia. Apa makna dia? Malaikat doakan dia mati. Faham tak? Wahai Tuhan, rehatkan dia daripada kami. Arihna minhu, rehatkan kami daripada dia. Makna dia, matikan dia ya Allah. Cepat-cepat sikit. Kurang-kurang dia tidak menyakitkan lagi orang lain dan tidak menyakitkan kami. Kami tidak suka melihat dia melakukan dosa yang banyak. Faham tuan-tuan? Nakkah kita ni malaikat doa tiap malam bagi mampu bang? Malaikat doa mustajab tuan-tuan. Kalau malaikat doa arihna minhu. Faham tuan-tuan? Tu yang mati kadang-kadang tu Allahu a'lam. Itu kita jangan sampai malaikat doakan kita dengan kematian. Nah, dengan kematian sebabkan dia tidak sabar melihat kejahatan yang kita lakukan. Boleh faham? Terus. Bab ke-70, babu jaril Yahudi, bab pada menyatakan jiran dengan orang Yahudi. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Abu Nu'aimin
قال حدثنا بشير بن سلمان. Tadi tuan-tuan tengok hak berkenaan dengan jiran. Kalau orang ni buat jahat dengan jiran, jiran ni ada 3 jenis jiran. Jiran yang pertama yang ada satu hak dengan kita, iaitu jiran di kalangan orang yang bukan Islam. Dia ada hak kejiranan dengan kita. Dia bukan Islam, tapi dia ada hak jiran dengan kita. Sebab tu dia akan sebut dalam bab jiran Yahudi. Yang kedua, jiran yang ada 2 hak dengan kita, iaitu jiran yang dia ini Islam, dan kemudian yang kedua dia adalah jiran kita. Dia Muslim dan dia jiran. Jadi dia ada 2 hak. Hak sebagai Muslim, hak sebagai jiran. Dan ada jiran yang 3 hak dengan kita, iaitu kerana dia Muslim, maka dia ada hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai seorang saudara kita sebagai Muslim. Yang kedua, hak dia jiran. Yang ketiga, hak dia kalau dia ni qarabat, kalau dia kaum kerabat kita. Jadi dia ada 3 hak. Ada jiran yang ada 3 hak, ada jiran yang ada 2 hak, ada jiran yang ada 1 hak sahaja. Ala kulli hal, semua jiran ada hak, hatta kalau kata dia bukan Islam sekalipun. Faham tak? Siapa yang menyakitkan jiran sampai jiran dia pindah kerana dia, Allah tidak akan berkati dia. Dia akan dibinasakan oleh Allah, imma di dunia, imma di akhirat. Faham tak? Jadi ramai orang kadang dia seronok kalau jiran dia tu keluar, dia buat bagi sakit hati jiran sampai jiran dia keluar daripada tempat dia, keluar daripada kampung dia. Dia seronok dengan musuhan tersebut, padahal dia tak tahu Allah Ta'ala murka dengan dia, dan dia tidak akan selamat sampai bila-bila. Nampak tak? Selamat di dunia dia rasa okey je, tak ada masalah. Dia rasa okey itu sebenarnya telah dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia rasa okey, dia rasa seronok dengan kata saya duk buat tak kena apa pun, saya duk buat banyak dah kat jiran saya apa semua, sampai mereka pindah habis semua keluar, tak tahan dengan saya tak kena apa, perniagaan saya tetap maju juga macam biasa, elok. Tu dalil Allah Ta'ala telah jauhkan kamu daripada Allah. Apa lagi bala yang paling besar melainkan Allah menjauhkan kamu daripada kamu bimbang dengan uqubah, dengan balasan yang Allah Ta'ala janjikan. Terus babu jaril Yahud. Babu jaril Yahudi, bab pada menyatakan jiran dengan orang Yahudi. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Bashir bin Salman an Mujahidin qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa ghulamuhu yaslukhu syatan faqala ya ghulamu idza faqarta fabda bi jarina al-yahudi faqala rajulun minal qaumi al-yahudiyyu aslahaka Allah qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithuhu. Daripada Mujahid, dia telah berkata, aku pernah berada di sisi Abdullah ibn Amr dan pembantunya sedang menyembelih kambing. Lalu dia telah berkata, wahai anak, apabila engkau telah selesai sembelih, maka engkau mulailah pemberian dengan jiran kita daripada Yahudi. Maka seorang lelaki daripada yang berada di situ, Yahudi, dia berkata, laki itu berkata, tambah tu berkata, yang berada di situ berkata, Yahudi, semoga Allah memperbaikimu, aslahakallah. Dia pula doa kat Sayyidina Abdullah bin Amr. Kau nak tanya dulu kan, marah dengan Yahudi ni. Yahudi ni kenapa dinisbah dengan Yahudi ni lebih berat, tuan-tuan? Sebab Yahudi ni adalah kelompok yang terkenal dengan permusuhan yang mendalam terhadap Islam. Yahudi, aslahakallah. Terus Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu berkata, dia kata apa? Semoga Allah memperbaikimu. Dia, yakni Abdullah ibn Amr, telah berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan mengenai jiran, sehingga kami khawatir atau kami berpandangan bahawasanya dia akan mewariskannya. Cuba tengok tuan-tuan, para sahabat memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan luas. Nabi sebut jiran, maka termasuk umum jiran tersebut Yahudi. Dan orang yang bertanya tadi tak pandai-pandai pula. Nabi kata jiran, Nabi tak kata apa Yahudi. Nak kena sebut jiran Yahudi. Nak para sahabat memahami usul yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bahasa Arab ni adalah bahasa saliqah yang keluar daripada jantung hati mereka. Mereka memahami usul Nabi sallallahu alaihi wasallam, qawaid yang Nabi sebutkan. Dan Nabi sebutkan umum jiran, buat baik dengan jiran. Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk buat baik dengan jiran. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka bahawa jiran ini akan mewarisi harta bagi pemilik jiran tersebut. Nampak tak? Jiran dengan jiran boleh waris, sampai macam tu sekali.
kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham jiran tu umum, termasuk jiran Yahudi. Maka itu Imam Al-Bukhari rahimahullah masukkan bab ini untuk menunjukkan kefahaman para sahabat terhadap hadis Nabi yang umum. Terhadap hadis Nabi yang umum. Jadi tak perlu tanya dalil. Apa dalil boleh bagi Allahumma salli ala Muhammad? Apa dalil kamu wahai Abdullah bin Amr? Ada tak Nabi sebut suruh bagi kat jiran Yahudi? Ini dalil orang tak erti. Yang Nabi sebut umum. Jadi yang dia termasuk jiran, maka dia termasuk dalam hadis tersebut. Boleh buat baik dengan dia. Faham? Terus. Bab ke-71, Babul Karami, bab pada menyatakan kemuliaan. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarna Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram qala akramuhum 'indallahi atqahum qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni qalu na'am qala fa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah Taala adalah mereka yang paling bertakwa. Para sahabat. Jadi para sahabat ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Nabi tentang manusia yang paling akram. An-nas akram. Manusia mana yang paling mulia? Umum. Maka Nabi menjawab dengan yang paling tinggi kedudukan. Secara umum juga Nabi jawab. Ini akramakum indallahi atqakum. Akramakum indallahi atqakum. Nabi jawab dengan umum. Yang ni yang maksudnya maratib tersebut semua boleh dapatkan. Dan ni bijak juga yang bertanya. Karena dia kata bukan itu yang saya maksudkan ya Rasulullah. Kemudian dia nak lagi Nabi dapat jawapan lagi. Dia nak bagi Nabi bagi jawapan yang lain. Faham tuan-tuan? Sebab tu kata ulama, kalaulah seorang alim bertanya kepada kita tentang satu masalah, maka jangan dijawab soalan tersebut, melainkan dia tanya untuk tahu jawapan kita. Tapi kalau dia tanya tadi dengan tes, kamu tahu dah apa makna sekian-sekian, maka sebaiknya kita sebut Allah wa rasuluhu wa ahlul ilmi a'lam. Allah dan Rasul dan ahli ilmu lebih mengetahui, untuk kita dengar jawapan daripada alim tersebut. Nampak? Tapi kalau kata dia tanya untuk tahu jawapan, jawab. Macam cikgu tanya dalam kelas. Cikgu tanya ni tambah satu berapa? Kamu jawab apa? Allah wa rasuluhu ahlul ilmi a'lam. Tu main. Dia tengok dia ada qarinah, dia ada dia punya gaya tanyaan tersebut. Tanya untuk kamu nak dengar jawapan yang lebih baik, ataupun saya nak dengar jawapan daripada kamu sendiri. Nampak tak? Kita orang yang cerdik fahamlah benda tersebut. Yang ni al-labib takfi al-isyarah. Takfi al-isyarah. Orang cerdik cukup dengan isyarat. Wal balid taqra bil asa. Orang bodoh kena katok dengan kayu baru dia ni ingat. Faham tak? Orang cerdik isyarat cukup dah. Dia dengar isyarat, dia tahu ini soalan untuk tes. Ini soalan untuk nak dapat jawapan daripada kita. Ini soalan untuk kita tanya balik. Minta pula jawapan yang lebih luas daripada guru tersebut. Sebab tu antara adab murid dengan guru, kalau ada orang tanya soalan kepada guru tersebut, jangan murid tadi menjawab di depan guru tadi. Karena ini akan memutuskan barakah pada waktu tersebut dan akan menghilangkan manfaat ilmu yang besar yang akan dikeluarkan daripada mulut guru tadi. Orang tanya dekat guru tertentu, kita pergi jawab. Biar dia jawab. Kita dengar saja. Macam tu maksudnya. Boleh faham? Tengok, dia tanya, manusia mana yang paling mulia? Nabi jawab yang umum. Dan Nabi SAW, dalil sini Nabi mengetahui perkara gaib. Lepas tu Nabi tanya, yang ketiga baru Nabi habaq. Nabi nak habaq ikut maratib. Secara umumnya manusia semua boleh dapatkan taqwa. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu amal, kamu buat seperti ini, jadi taqwa. Faham? Tapi ada dua. Yang kedua yang Nabi jawab, yang ni tidak akan mampu untuk kamu dapatkan.
Maratib yang kedua ni kamu tak mampu dapatkan, kerana ni anugerah Allah Ta'ala, keturunan yang baik, keturunan yang mulia seperti Nabi Allah Yusuf AS. Nampak tak? Kemudian dia kata, dah yang tu juga kami saya bukan nak tanya yang tu ya Rasulullah. Baru Nabi bagi tahu pula, kamu tanya tentang ma'adin al-Arab. Nah, kamu tanya tentang apa ni? Tentang keturunan orang Arab. Itu yang maksudnya kaum Arab kan yang kamu tanya. Itu nanti barulah Nabi SAW akan jawab dengan jawapan yang dimaksudkan oleh kita tadi. Ini dalil Nabi mengetahui perkara ghaib. Tetapi Nabi sengaja lambatkan jawapan yang diketahui oleh Nabi tadi untuk Nabi bagi tahu kepada dia faedah yang lebih besar sebelum tu lagi. Maksudnya ada guru dia bukan bagi tahu benda yang murid itu ingin tahu pada waktu tersebut, tapi dia kena bagi tahu yang sepatutnya murid itu tahu terlebih dahulu. Murid itu yang dia patutnya tahu apa dia bagi tahu dulu. Yang kedua macam mana? Yang ketiga yang kamu nak tahu tu apa dia? Itu kata guru ni dia akan sampaikan benda yang diperlukan oleh murid pada waktu tersebut. Dan murid jangan duk anggap saya nak tahu saja. Ni yang kita duk buat lah ni. Hari ni saya main kelas, saya nak ya. Lepas tu dia ingat yang dia nak. Dan semua dia tak ingat pun. Dia ingat tak mana? Kalau hak lawak tu dia ingat sebab dia main hak tu. Dia main cari tang mana lawak ustaz ni. Daripada awal sampai habis tak lawak ustaz ni. Han ceritalah berkandak kitab pun, tapi kalau dah main dengar tu kerana dia nak dengan sesuatu yang dia nak, dia tak akan sampai. Dia tak akan dapat apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Faham tak? Terus. Para sahabat telah berkata, bukan mengenai ini yang kami tanya, yang ini maksudkan. Baca kuat sikit bang. Rasulullah SAW menjawab. Entah baca ana pun nak. Entah baca ana, geli pula saya dengar. Kamu baca saya pula jadi mengantuk nak tidur. Kamu baca kuat sikit. Bagi jadi jantan sikit. Rasulullah SAW menjawab, lalu semulia-mulia manusia adalah Yusuf, seorang Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah, yakni Nabi Ya'qub alaihi salam, anak lelaki keturunan kepada kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Para sahabat telah berkata, bukan mengenai ini yang kami tanya, yakni Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Nah, terus. Rasulullah SAW telah bersabda, lalu tentang kaum Arabkah yang kalian tanya kepadaku? Para sahabat menjawab, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, maka yang terbaik di kalangan kalian di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian di zaman Islam, jika mereka itu memahami, yakni faqih. Baik, kalau dibaca dengan faqihu dengan makna fahimu. Faqihu dengan maksud faham. Tapi kalau baca dengan faquhu, idza faquhu, maksudnya sara fuqaha, ulama, maksudnya gitu. Maksud yang terbaik di kalangan kamu waktu jahiliyah juga yang terbaik ketika mana dia Islam. Kalau dia faqih, kalau dia faham tentang agama Allah Ta'ala, kalau dia menjadi fuqaha di kalangan umat pada waktu tersebut. Faham tak? Terus. Bab yang ke-72, babul ihsani ilal barri wal fajiri. Bab pada menyatakan berbuat maksudnya baik. di sini dalam hadis ni, orang yang waktu ketika jahiliyah dia mulia, ketika dia masuk Islam dan dia memahami Islam dengan baik dan dia menjadi faqih dalam agama Allah Ta'ala, maka dia juga kekal dengan kebaikan tersebut. Malah 2 kali ganda kebaikan tadi. Faham tak? Baikan dengan menjadi ashabul muru'at, orang yang mempunyai kedudukan dan maruah yang tinggi. Yang kedua diberi kebaikan dengan ilmu Allah Ta'ala. Buat tak? Maksudnya. Terus. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada orang baik dan orang jahat. Wabihi ilaihi qala haddatsana Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim bin Abi Hafsah an Munzir ats-Tsauri an Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah hal jazaa'ul ihsan illa Muhammad bin Ali bin Hanafiyah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya ni bin ni ada alif ha? Ni kena betulkan ni, ada alif tu. Muhammad an Muhammad ibni Ali, ibni ada alif. Nah, ada alif sebelum ba tu. Ibni al-Hanafiyah, karena bukan Sayyidina Ali bin Hanafiyah. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hanafiyah itu adalah isteri Sayyidina Ali setelah kewafatan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Ali berkahwin dengan Hanafiyah. Nah, dikahwin dengan ini dan lahir anak namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Ali ibnil Hanafiyah. Seperti Abdullah bin Ubay ibnu Salul.
Abdullah bin Ubay ibn Salul. Salul tu bukan tok wan dia. Salul tu mak kepada dia, mak dia. Mak Abdullah tu. Boleh faham tak? Jadi ini Muhammad bin Ali, jadi Ali Abi Talib. Ibni, anak lelaki juga kepada Hanafiyah. Yang ini isteri yang dikahwini oleh Sayyidina Ali setelah wafatnya Sayyidatina Fatimah. Terus. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajiri. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaidin musajjalatun mursalatun. Daripada Muhammad ibnu Ali ibnu al-Hanafiyah, bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan? Dia telah berkata, ianya adalah balasan kepada orang baik dan orang jahat. Dan Abu Abdullah telah berkata, balasan yang dikirimkan. Itu ayat Quran tu noh. Tu ayat Quran tu, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Tu ayat Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Nah. Surah Ar-Rahman ayat 60. Jadi dia tanya ni pada tafsiran ayat tersebut. Nah, pada tafsiran ayat hal jaza' al-ihsan illa al-ihsan. Maka Sayyidina Ali berkata, dia telah berkata, ianya adalah, siapa dia sebut ni? Muhammad qala itu siapa yang kata qal? Jangan. Ya. Jadi di sini dalam hadis ni menunjukkan, dia tanya adakah balasan bagi baik itu adalah kebaikan? Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Maka dijawab oleh beliau, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Balasan baik ni bukan hanya kepada yang baik saja. Allah Taala bagi ihsan ni kepada yang baik dan yang jahat pun dapat juga. Nah, Allah Taala ihsan kepada yang baik dan juga yang jahat. Boleh. Baik. Terus. Bab yang ke-73, babu fadli man ya'ulu yatiman. Bab pada menyatakan keutamaan menanggung anak yatim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Thawr bin Zaid an Abil Ghaitsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati. Sekejap. Bila sebut hiya musajjalatun lil barri wal fajir, musajjalatun, makna musajjalah ni apa dia? Makna musajjalah ni mutlaqah. Ini mutlak kepada yang baik dan yang buruk. Orang jahat pun dapat ihsan, yang baik pun dapat ihsan. Faham? Kemudian qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaid. Man Abu Abdullah? Abu Abdullah adalah al-Imam al-Bukhari. Qala Abu Abdullah, yakni al-Imam al-Bukhari. Qala Abu Ubaidin, kata Abu Ubaid. Nah, kata beliau musajjalatun mursalatun. Apa musajjalatun mursalatun ni? Musajjalah itu makna dia apa dia? Mursalah. Tu kena ada titik dua. Dia terjemahkan balik musajjalah tu. Hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Musajjalah bermakna mursalah. Mursalah maksud dia apa dia? Disampaikan, diberikan kepada yang baik dan juga yang buruk. Jadi ni terjemah ni tolong betulkan. Terjemah tu tolong betulkan, bagi dakik sikit. Yang musajjalah iaitu balasan tadi mursalah, maksudnya disampaikan kepada semuanya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kalau tidak baca tak faham tuan-tuan. Tuan-tuan baca tak faham. Terus. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mulut mic tu letak kat mulut, jangan tak kat dagu. Lepas tu tak dengar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
orang yang membantu janda dan orang-orang miskin seumpama pejuang di jalan Allah dan seumpama orang yang berpuasa di siang hari dan mendirikan solat di malam hari. Ya. Jadi maksud di sini disebut tentang janda dan orang miskin. Maka dalam hadis sebut fadli man ya'ulu yatima. Termasuk dalam tu miskin tadi adalah anak-anak yatim. Dan janda juga yang ada anak, maka tu juga punya anak yatim kalau dia ada anak. Syarat anak yatim ni mesti bawah daripada umurnya baligh. Dah baligh tak panggil anak yatim lagi. Nah. Yatim dalam apa ni, dalam Islam dan dalam manusia yang kematian ayahnya. Nah, yatim. Manakala kalau kematian ibu dan ayah dipanggil latim. Latim kematian ayah dan ibu sekali. Boleh faham? Itu. Dan Al-Imam Al-Habib Hamid Al-Habib Umar bin Hamid hafizahullah rahimahullahu taala, beliau suka bagi makan dekat kucing. Nah, dia selalu bagi makan dekat kucing. Orang tanya dia kenapa suka bagi makan dekat kucing, suka orang panggil apa? Kalau kata dia bagi makan dekat anak dia akan beli sekali untuk kucing. Makanan yang dia beli untuk diri dia dan anak-anak dan keluarga dia akan beli makanan yang sama untuk kucing bagi makan. Nampak tak? Kenapa dia beli? Kalau beli ayam seekor, maka dia akan beli lagi seekor juga untuk kucing. Saya kenapa buat macam tu? Karena dia termasuk masakin, dia kata dia. Kucing ni termasuk minal masakin yang patut diberi perhatian. Jadi miskin dia kata. Nah, kucing miskin. Terus. Bab yang ke-74, babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Bab pada menyatakan keutamaan sesiapa yang menanggung anak yatimnya sendiri, yakni anak yang kematian ayahnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarna Syu'aibun 'an az-Zuhri qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakr anna Urwah bin Az-Zubairi akhbarahu anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha banatani laha fasa'alatni falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan fa'a'taituha fasaqamatha faqasamatha baina banatayha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhihi al-banati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah datang kepada aku seorang perempuan, bersamanya dua orang anak perempuannya, maka dia telah meminta kepada aku makanan, tetapi tiada padaku melainkan sebutir tamar, lalu aku berikan kepadanya, maka dia membahagikan tamar ini dan memberikan kepada kedua orang anaknya. Kemudian dia telah berdiri dan berlalu pergi. Maka telah masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku memberitahunya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa mengasuh anak-anak perempuan ini lalu berbuat baik kepada mereka, nescaya mereka akan dijadikan baginya pendinding daripada api neraka. Nah. Jadi di sini hadis ini seakan hadis yang sebelum ni kita baca. Perempuan yang bagi makan kepada anaknya tamar yang diberi oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mungkin juga kisah yang lain yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah. Kemudian yang kedua, babnya tajuk berkenaan dengan fadli man ya'ulu yatiman lahu. Siapa yang keutamaan siapa yang menanggung anak yatimnya sendiri. Maksud anak yatim ni anak yang kematian bapa. Kan saya sebut tadi yatim dalam manusia yang kematian bapa. Beza dengan burung. Burung yatim bagi burung adalah kematian ibu. Faham tak? Yatim inda ta'ir alladhi mata ummuh. Yatim bagi burung mati ibu. Yatim bagi orang mati bapa. Faham? Mati pak dengan ibu sekali latim. Dipanggil latim. Faham? Baik, jadi kalau kata mati ni mati pula dah. Dia jaga anak dia yang ni, maka ni fadilat dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi kelebihan yang menutup dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Sebab nak bagi perhatian kepada orang-orang yang punya anak yatim. Kalau dia ni perempuan dan dia jaga anak dia sungguh-sungguh pada waktu tersebut. Dan perkataan banat di sini bukanlah dengan maksud banat semata-mata, khusus kepada perempuan. Sebab tu disebut kata ni yatim, secara umum yatim. Perkataan banat tadi
Kerana perempuan lebih sukar dijaga. Kalau ibu tu kematian suami, kemudian ada anak perempuan yang kecil, dia nak kena jaga anak perempuan dan membesarkan dengan penuh susah payah. Kerana nak didik anak perempuan perlukan didikan yang sangat rapi. Perempuan ni perlu kepada macam-macam perhiasan, kemudian akhlak nak kena jaga dan sebagainya, kerana mereka nanti akan bina generasi akan datang. Jadi susah kan? Susah. Maka kalau ibu tadi tak tahan, maka ingat hadis ni. Kalau kita kematian suami, ada anak perempuan, kita rasa susah, ingat hadis ni. Ini akan menjadi pelindung daripada kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengelakkan perempuan tadi daripada mengabaikan anak dia pada waktu tersebut. Yang perempuan tadi. Terus nah. Faham? Terus. Bab yang ke-75. Babu fadli man ya'ulu yatiman min abawaihi. Bab pada menyatakan keutamaan sesiapa yang menanggung anak yatim, yakni yang kematian ayah dan ibu. Di sini Imam Bukhari rahimahullah menggunakan dengan lafaz umum, yatim dengan makna mati ibu dan ayah juga. Tidak gunakan dengan lafaz bahasa, yaitu latim. Terus. Jadi maksudnya dia ingin menunjukkan harus gunakan perkataan tersebut. Yatim boleh sebut juga dengan kematian ibu dan ayah. Sebab tu kalau nak sebut yatim dengan mati ibu dan ayah, maka kena tambah min abawaihi. Min abawaihi kena tambah di belakang, ada khaid di belakang. Kematian ibu dan ayah. Nah. Terus. Wabihi ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Safwan qala haddatsatni Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini aw kahadhihi min hadhihi syakka Sufyanu fil wusta wallati talil ibhama. Daripada Abu Sa'id bin Murrah al-Fihri, daripada ayahnya yakni Murrah al-Fahri ibnu Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang memelihara menanggung anak yatim berada di dalam syurga seumpama dua jari ini atau bagaikan ini dari ini. Telah meragui Sufyan mengenai jari tersebut, jari tengah dan jari telunjuk. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku seperti dan orang yang menjaga anak yatim. Kafilul yatim, kahatain. Yang ada sedikit furjah, ada sedikit selang. Kahatain au hatain. Ataupun ini ataupun ini. Sayyidina Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala syak dalam perkara tersebut. Sama ada disebut begini atau begini. Faham? Bukan rapat ini lagi selang sikit. Ada renggang sikit. Pada hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang lain, disebut secara jelas direnggangkan di antara as-sababah atau sabbahah dengan al-wusta. Diselangkan sikit. Nah, terus. Maksudnya rapatnya